Assalamualaikum, Abah Cukai di sini. Baru-baru ini ada keluar berita dari Bernama bertajuk wajib lapor pendapatan walau perniagaan rugi. Berdasarkan berita itu, dalam satu program klinik cukai terbitan Bernama Radio, Pegawai Lembaga Hasil Tuan Syed Muhammad Syukri Syed Muhammad Kamil telah memaklumkan ramai pembayar cukai tersalah anggap bahawa kalau perniagaan rugi tidak perlu lapor cukai. Perlu diingat, kerugian dalam penyata kewangan tidak bermaksud tiada cukai. Untuk tahu amaun cukai sebenar, maklumat dalam penyata kewangan itu perlu melalui proses pengiraan cukai yang melibatkan format serta seksyen-seksyen tertentu dari Akta Cukai Pendapatan 1967. Atas sebab itu, Abah Cukai selalu ingatkan anda semua untuk melantik ejen cukai berlesen dan bertauliah bagi mendapatkan maklumat percukaian yang lebih tepat. Tuan Syed Syukri juga mengingatkan semua YouTuber, Instafamous dan pempengaruh yang membuat ulasan berbayar untuk laporkan pendapatan mereka. Mereka boleh melaporkan pendapatan dengan menghantar borang B. Ini kerana mereka tergolong dalam kategori individu menjalankan perniagaan. Mereka boleh menyediakan penyata kewangan sebelum kiraan cukai dibuat. Kegagalan melaporkan pendapatan boleh dikenakan denda antara RM200 hingga RM20,000 atau penjara hingga 6 bulan atau kedua-duanya sekali berdasarkan Seksyen 112-1 Akta Cukai Pendapatan 1967. Jadi, untuk tahun 2024, bagi anda yang menjalankan perniagaan, baik milikan tunggal, perkongsian, commission earner atau pempengaruh, sila laporkan pendapatan anda sebelum 30 Jun 2025. Jika anda perlukan bantuan berkaitan percukaian, marilah nanti Abah Cukai.